Baiklah, Cikgu Suria kembali lagi. Jika faham soalan ini, pelajar sekolah rendah boleh tingkatkan prestasi 30% dalam peperiksaan. Mari kita lihat, baca soalan dahulu ya. Satu set pakaian berharga 56 yuan, harga seluar 60% daripada harga baju. Maka diminta cari harga setiap baju dan seluar. Jadi pertama sekali, kita lihat soalan ini seolah-olah perlu meneliti soalan. Harga seluar adalah 60% daripada harga baju. Oh, perlu memahami ayat ini. Ayat ini menerangkan apa? Maksudnya, jika dibandingkan harga seluar dan baju, maka sebelum ini harga seluar adalah 60% daripada harga baju. Jadi, di sini kita perlu menggunakan pemikiran penukaran. Bagaimana untuk menukarnya? Pertama, kita tukarkan 60% itu kepada pecahan. Iaitu setelah ditukar kepada pecahan paling ringkas, ia menjadi 35. Itu memperlihatkan apa ya? Ini memperlihatkan apa? Seluar ya. Baju ini memang ada di sini ya. Seluar yang tersebut memang sangat sesuai dengan baju ini. 3 bahagian, betul? Itu maksudnya. Jika anda faham cadangan tersebut, maka soalan ini tidaklah sukar untuk diselesaikan. Nampak tak? Jadi, seluar itu, ia mengambil 3 daripada 5 bahagian baju, dan 3 bahagian ini, jika ditukar kepada peratusan, adalah 60%. Ini boleh difahami dengan mudah, bukan? Jadi maksudnya secara keseluruhannya terdapat di situ. Oh, 3 bahagian. Okey, jumlah keseluruhannya ia adalah 3M tambah 5M. Kerana satu set pakaian ini berharga 56 yuan, betul? Satu set pakaian ini termasuk seluar dan baju, jadi ini adalah 5 set keseluruhannya. Jumlah keseluruhan 8 bahagian. Jumlah keseluruhan ada 8 bahagian. Jadi 8 bahagian ini bersamaan RM56. Jadi satu bahagian adalah, oleh itu RM56 dibahagikan kepada 8 bahagian bersamaan dengan pada tahun yang lalu, satu bahagian untuk anda pada tahun yang lalu. Jadi baju. Harga tersebut adalah 3 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan 7. Bersamaan dengan 20 bilion yuan. Oleh itu, seluar adalah bersamaan dengan 3 bahagian. Jadi baju ini pula bagaimana? Ia adalah bersamaan dengan 5 bahagian kali RM7, jadi RM35. Kita dah dapat, faham tak? Dah belajar. Kakak senior minta semua guru beri tanda suka dan ikuti. Kemudian anda badut kongsi kepada lebih ramai orang. Mari kita belajar pemikiran matematik yang lebih baik.